Ini Ryan. Dia melihat dunia dengan cara yang berbeza. Perkara yang kelihatan biasa bagi orang lain mungkin membawa makna yang besar baginya. Kadang-kala dunia terasa terlalu bising baginya. Namun, cabaran tidak pernah menghalangnya untuk terus melangkah. Amalan. Sistem penapisan air gagal beroperasi. Bekalan air bersih dijangka habis dalam masa 6 jam. Kita mesti cari puncanya segera. Punca kerosakan tidak dapat dikenal pasti. Ketika semua orang mencari jawapan, Ryan melihat sesuatu yang berbeza. Ini bukan rawak. Semuanya menuju ke tempat yang sama. Saya rasa masalahnya berada di kawasan ini. Kamu pasti, Ryan. Kebalan kalian tepat hanya 12%. Maaf, Ryan. Kita perlu ikut data yang lebih meyakinkan. Ryan pernah diragui, tetapi dia tidak berputus asa. Dia percaya kepada kemahirannya. Jumpa pun. Ryan, tolong beri saya satu peluang. Corak ini sentiasa berulang. Saya pasti puncanya berada di sana. Baik, Ryan. Kita cuba. Patutlah sistem gagal berfungsi. Sistem dipulihkan. Bekalan air kembali stabil. Ryan, bagaimana kamu boleh menemuinya? Saya cuma melihat perkara yang orang lain terlepas pandang. Terima kasih, Ryan. Berkemahiran cari jalan bila masalah